Ramai juga yang dah tegur sebenarnya, buat kat mana? Macam mana boleh tumbuh rambut? Saya cakap lah saya buat di Glowjust. Hai, Assalamualaikum. Saya Azim Zainal. Setelah 3 bulan penanaman rambut dan jambang, Alhamdulillah hasil dia sangat merasakan. So setelah 3 bulan ni, bila bangun tidur, result dia sangat okey. Lepas tu rambut pun dah start panjang, laju juga. Saya pun tak expect laju macam ni. Rambut belakang pun, apa yang diorang cabut tu, dah sekata orang panggil. Saya cakap dengan bini saya dah boleh potong rambut pendek lah. Dia tak bagi saya potong rambut pendek, tapi bila dah panjang belakang ni, dah boleh potong rambut pendek lah. Sayang tolong izinkan saya potong rambut pendek. Bukan saya je suka, saya punya wife pun suka. Dia tengok ada rambut atau tidak bentuk M, sikit lagi nak jadi bentuk O. Result jambang sangat berasa. Kalau tidak macam ni, kecil-kecil anak je. So yang macam ni memang dah banyak tumbuh, Alhamdulillah.